menanti kehadiran Patik. Hasil dia? Tahu? Hasil tak lah. Dia kena tinggal. Jangan. Oh lah mak ai. Dia je complete ah. Siap ada ni lagi. Intercom. Hasil dia. Ambil rakam seminit 2 minit itu. Dia nak ni. Macam ke bawah sangat je. Kalau tak time stop ni nak pergi kamera island ke? Awak dah level hardcore. Ini aku ajak pergi ni. Ada gaduh di mana? Oh ya ke? Tak balik. Ada balik. Nak gaduh kan? Dah nak lagi 2-3 minggu nak SPM pun ada apa ni? Ada bapak lah. Kau belajar maths, fizik, kimia apa nak buat apa? Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, selepas hampir 3 tahun tak ride, akhirnya di tahun 2026 kita capai impian nak ride sama-sama dengan kawan-kawan. Okay, sebelum tu aku nak wish Happy New Year dulu kepada subscriber dan all viewer. Semoga tahun baru ni menjadi tahun yang lebih baik dan semoga apa yang dihajati menjadi kenyataan. So dalam tempoh 3 tahun ni macam-macam berlaku lah. Ada yang menarik, ada yang begitu sedih. Tapi tak apalah, untuk trip kali ni 4 orang saja yang join. Sebabkan dah lama sangat tak ride. Destinasi yang kita pilih ni dekat-dekat je lah. Cakap cari tune dulu. Video ni pun banyak nak kena improve sebab dah lama sangat tak aktif dekat YouTube ni. Dah kekok. Dah lagi pun ni last minute punya plan. So just guna apa je lah yang ada. Okay, so untuk trip pergi ni, point of view adalah action camera yang dipakai oleh Asif lah. Sebelum aku rakam nanti dekat lepas R&R nanti. So trip kali ni kita orang decide nak lalu highway je, bagi cepat sampai. Jadi view kat kamera tu biasa-biasa je lah, tak menarik mana. Kita orang guna laluan daripada Tol Tangkak, and then berhenti kejap dekat area Group untuk minum-minum pagi. Apalah, dia nak buka ubat. Sejujurnya aku rasa tak puas lagi ride pakai S-Max ni. Ni baru kali kedua ride. Bayangkan dah nak 4 tahun pakai, baru sekali je ride. Itu pun pergi mesin je. Jadi memang rindulah nak ride jauh-jauh sikit. Walaupun trip ni tak ada jauh mana pun, at least dia dapat membangkitkan memori masa first ride dulu. So sepanjang 3 tahun ni S-Max ni aku jadikan dia daily commute lah, buat pergi kerja. Kalau tak, memang tak gerak langsung S-Max ni. Bayangkanlah, first dia pakai mileage baru 4,000 je. Jadi rasa rugi pula dah beli tapi tak pakai kan. Jadi ride kali ni feel dia tu datang balik. Macam feeling nak healing lah konon-konon. Dapat tengok view, menempuh jalan sesak, nak cilok sikit, and then tersumpak pula dari geng-geng bikers lain. Ada tim motor besar, ada tim kapcai pun ada. So vibe nak ride tu jadi lagi best. Kita excited. Tak payah laju-laju pun tak apa, buat santai je, pelan-pelan kita nikmati, kita enjoy perjalanan tu sebelum sampai ke destinasi.
Honestly, masa tengah ride ni memang ada rasa lah tenang tu. Tak payah laju pun tak apa. Especially di Exit Highway tu kan. Masuk jalan kampung tu dah seronok lah sikit. Waktu cuaca pun okey. Jadi trip kali ni betul-betul bermakna lah. Bila sampai tu memang dah expect lah memang ramai orang. Tapi Alhamdulillah semuanya lancar. Parking pun ada. Jadi ini kali kedua sebenarnya aku sampai dekat Lomak Salai ni. Kali pertama pergi naik kereta lah. So trip naik motor ni dia seronok sikit. Okay, Adi, kena? Kena tinggal. Tak kena tinggal Okay, kita orang Ni ayu. Okay, Okay, tak. Lepas ni datang naik motor baru kan. Alamak. Mudah. Mudah lah. Tapi dia pagi warna merah tadi modal pun. Tak boleh tukar dah NMAX ni. Dia first ride dia expect ni. Alah, ini tak lawan dia ni. Cuma motor kau lock pakai apa? Lock kan? Apa? Tinggal gitu. Kau lock handle ke? Boleh dah kena. Nak motor Mat. Okay, bagusnya Lomak Salai ni, layout restoran dia tu mudah dan tak memeningkan. Walaupun customer ramai, kau akan still dapat meja. Sebab servis ni memang laju dan efisien. So kalau siapa-siapa yang tak pernah sampai tu, cara nak pilih makanan tu samalah macam kat IKEA. Ada troli, ada tray. Sambil jalan tu, sambil tengok lauk, berkenan ambil, macam tu lah. In terms of harga tu memang a bit pricey lah, tak dinafikan lah. Tapi rasa not bad. Cuma aku lagi prefer kalau lauk tu panas dan pedas sikit lah. Tapi yang ni okey lah, semua orang boleh rasa pedas yang boleh diterima. Sambil makan pula tu ada live show kan. Suara yang nyanyi sedap, lagu-lagu pun kena pula tu kan. Jadi emang layan lah. Kalau kata susunan meja kat sini pun dia tak ada rapat sangat. Jadi bila sembang-sembang tu tak ada lah kita terganggu dengan meja sebelah kan. So kita boleh enjoy makan sambil berbual-bual lah, tak terganggu sangat. So overall kalau experience aku makan kat sini, aku boleh katakan 7/10 lah. 55. Vibe dia, decoration dia, semua okey lah. Tengok decoration tu macam style Melayu lama kan, traditional, tengah pinggan dia, semua benda tu. Cuma harga lah mahal sikit. Tapi je lah, bukan hari-hari kita makan kan, macam sekala. So kita boleh maafkan lah. Yang penting mission accomplished, selamat sampai dan perut dah kenyang. Tu dia, kenyang Mat. Habis. Apa giling ke bala lah? Tanduk Leg fry. Until leg fry. Okay, so next destination ialah R&R. Kita nak singgah, nak solat dulu.
masa ni pun dah nak masuk waktu zuhur dah. So solat jamak terus. Tadi check pun dekat 100 km lah daripada Muar tu. Jadi lepas rehat kejap, kerana ni baru kita fikir nak sambung singgah mana pula lepas tu. Oh, sejak kan? Dah apa? Oh, satu bar habis? Ke tinggal satu bar? Bau satu bar kot. Okey lagi lah. Oh, lawa soal meter dia. Lawa siut. Aku kena tekan ni buat lawa. Kau lah. Siap dah. Kuat 15. Siap, janganlah Jai. Dah buat banyak dah siap. Okey, selepas bincang dan asal nak singgah Kelebang tu terpaksa di cancel lah, sebab terasa nak basahkan tekak dengan jus makisar sambil kita makan pizza panas-panas. So destinasi seterusnya ialah kafe makisar lah di Jasin. Restoran ni pun dah dekat dah dengan tangkap sebenarnya. Jadi disebabkan tak sure jalan nak ke kafe tu, aku terpaksa lead pula kali ni. Muncul lah ada install navigator dekat Xmap ni. Kita pakai brand Chigi. So Chigi ni antara parts upgrade Xmap aku lah sepanjang 3 tahun ni. Jadi nanti kalau aku rajin, aku share lah video upgrade apa yang aku dah buat pada Xmap ni. Cafe ni actually baru kali ketiga aku sampai. Dah banyak berubah lah. So biasanya bila kau sampai dekat entrance restoran ni atau cafe ni, confirm akan bau cookies. Sebab cookies dia baru memang best gila. Yang seronoknya kita boleh rasa dulu lah sebelum beli. Balik dia. Confirm. Balik mesti tapau punya. Kenapa ni boleh rasa? Selain daripada menu dekat restoran tu, korang kena try pizza juga. Pizza dia ni memang fresh dia keluar pada oven lah. Memang sedap. Tapi tu lah, tempo menunggu tu agak lama sikit lah. Tapi memang sedap. Merah hijau lah. Tukar boleh tak? Satu. Tukar biru. Yeah, thank you. Allah. Kalau ada warna pink. Santai. Santai lah. Siap tunggu tau. Tak pergi. Alhamdulillah, selamat sampai ke Muar juga akhirnya. Kita settle lah ride kali ni. Sejujurnya memang seronok. Terasalah feeling-feeling macam masa baru beli Xmap ni dulu. So ride kali ni bagi aku ada benda baru lah yang aku discover. Tak kira lah ride tu jauh ke dekat ke, memang kena ada intercom lah. Intercom memang kena ada, sebab kadang bila kita nak jawab call atau motor tu senang. Sambil kita boleh dengar lagu, boleh borak-borak dengan member kan. Jadi kalau atas highway ke, in case apa-apa ke, boleh alert apa yang berlaku ke depan kan. So maybe next time kalau ada rezeki, memang kena beli jugalah intercom ni. Okay, so aku harap lah siapa-siapa yang tahu boleh rekomenkan ke brand intercom yang sesuai, yang budget friendly, tak ada mahal sangat kan. Sebab aku pun baru tahu sebenarnya intercom ni
dia boleh connectkan dengan ramai rider, tapi it depends on brand tu jugalah. So share lah kalau ada benda yang Tekong yang korang rasa sesuai dan tak terlalu mahal. Okay, so sampai sini saja. Semoga ada lagi next ride. Okay, ciao. В камине в 6 утра фотография твоя. Maknanya perjalanan kami di Ramadi lah. У камина в 6 утра разбитая душа. Все твои обещания. Sekarang kita berada di Sungai Pahang. Ini adalah Sungai Pahang. Antara sungai yang terbesar di dalam di semenanjung Malaysia. Malaysia. Semenanjung Malaysia. Okey. Бы я не просил, но ты же знаешь. Agak agak. Agak